Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk sahabat-sahabat dan kawan-kawan Mak Tok. Aktiviti Mak Tok pada pagi ini ialah nak menanam pucuk paku di dalam pot. Kawan-kawan tengok, Mak Tok dah tanam dah. Tengok. Dah boleh makan dah. Ni baru lepas Mak Tok ambil. Kawan tengok. Bila dia dah besar macam ni kawan-kawan, kawan-kawan rasa macam semak je kawan-kawan boleh potong. Bila potong, kawan-kawan buah baja 15, 15, 15. Lepas tu jurus. InsyaAllah dia akan naik tunas baru dan subur. Contoh Mak Tok potong. Tengok kawan-kawan. Jangan risau kawan-kawan. Dia akan naik subur. Buah baja, dia akan naik subur. Buah baja dan siram. InsyaAllah dia akan naik subur balik. Ada yang dia anak baru. Tengok macam ni dia dah naik anak baru. Saya tanam satu perdu je kawan-kawan. Tengok tu. Jangan lepas buat macam ni kawan-kawan, bubuh baja. Lepas tu siram air. InsyaAllah. Lepas tu ni kawan-kawan, Mak Tok guna media dia tanah kompos yang Mak Tok buat selalu tu. Perbandingan 1, 1, 1. Dia hidup kawan-kawan, tengok. Ni pula. Mari kawan-kawan tengok yang ini pula. Yang ini kawan-kawan. Ada berapa pasu? 8 pasu kawan-kawan. Hari ini Mak Tok gunakan media kompos, tanah kompos yang Mak Tok buat tu dicampur dengan tanah merah. Tetap hidup kawan-kawan. Tengok tetap hidup dan subur. Ini Mak Tok nak tanam, Mak Tok nak gunakan tanah paya. Tanah paya. Tanah paya tu kan dia macam ada tanah liat-liat sikit macam tu. Tapi yang macam Mak Tok kata tadi, kalau guna tanah kompos sepenuhnya, yang campuran 3 tadi, 1 tanah, 1 sukan padi kasar, 1 sukan padi halus tu kawan-kawan. Kawan-kawan kena jurus. Hari-hari kena jurus. Jangan tertinggal jurus sebab dia cepat, dia tak menyimpan air. Yang ni pula sehari sekali jurus. Kalau lewat sikit pun tak apa kawan-kawan. Sebab dia ada tanah kompos yang Mak Tok buat campur tanah merah. Dia macam menyimpan air sikit. Hak ni Mak Tok nak guna tanah paya. Kalau mungkin tanah paya tu dia boleh 2 hari kot sebab dia macam ada liat-liat sikit, dia menyimpan air. Ni dia tanah paya yang Mak Tok ambil. Dia macam ni. Tanah dia. Dia macam menyimpan air kawan-kawan. Dia macam liat-liat sikit macam tu. Pucuk paku ni kawan-kawan sebenarnya tanah apa pun dia hidup kawan-kawan. Asal lembab saja. Dia kalau berair pun tak mau juga kawan-kawan. Dia nak lembab sentiasa. Tengok dia macam liat-liat sikit kawan-kawan. Sekarang Mak Tok nak ambil anak pucuk paku. Mari kawan-kawan tengok Mak Tok ambil. Kawan-kawan, sekarang Mak Tok nak ambil pucuk paku untuk ditanam di dalam pot. Ni kawasan ni yang Mak Tok ambil kawan-kawan. Tengok. Ni dia. Tengok pucuk paku ni. Ini dia kawan-kawan. Mak Tok nak ambil 4 pokok sebab tadi ada 4 pasu kan kawan-kawan. Nak cari hak elok-elok sikit. Ni yang kedua kawan-kawan.
Lagi 2 pokok Mak nak cari. Nak masuk ke tengah takut juga kawan-kawan. Ambil yang tepi-tepi sajalah. Kawan-kawan. Mari kita kembali ke tempat tadi balik kawan-kawan. Tenang kawan-kawan, tanam letak macam ni saja. Betul? Letak kembali tanah tadi. Pucuk paku ni kawan-kawan, letak di tempat panas pun boleh, di tempat redup pun boleh. Tak ada masalah kawan-kawan. Tapi kalau di tempat redup lagi hijau kawan-kawan daunnya. Ini lagi kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan, selepas menanam, siram air kawan-kawan. Beginilah cara Mak Tok menanam pucuk paku kawan-kawan. Bolehlah nak makan sebulan sekali tanpa pergi ke paya-paya mengambil atau membeli kawan-kawan. Kalau nak ikut cara Mak Tok, ikutlah. Tapi kalau tak berjaya kawan-kawan, jangan putus asa. Usaha dan terus cuba dan terus mencuba. InsyaAllah boleh berjaya punya. Assalamualaikum.